Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Iman Katira binti Muhammad Naim. Saya pelajar tahun 4 dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Metodis Ipoh. Saya mempunyai keistimewaan dalam bidang lukisan, daya ingatan yang kuat dan dapat mengenal pasti dan memahami perasaan orang lain. Di sekolah, saya juga menyandang jawatan sebagai pengawas sekolah, AJK Persatuan Pandu Puteri Permainan Badminton dan Club STEM. Bagi pencapaian akademik, saya memperolehi anugerah khas guru besar PBD dan TP6 dalam semua mata pelajaran untuk 3 tahun berturut-turut. Dalam pelibatan dan pencapaian kokurikulum, saya mendapat silver medal untuk Terengganu International Science Fair 2026 bersama ahli kumpulan saya. Sumbangan luar sekolah pula, saya telah menyertai Aloha Mental Aeronautic di peringkat Inggeris dan antarabangsa dengan memperolehi third runner-up. Manakala taekwondo, saya dianugerahkan junior black belt dan mewakili pertandingan antara sekolah-sekolah. Izinkan saya berkongsi mengenai buku kegemaran saya, iaitu Hadiah Buat Kakak yang dicetak oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini ditulis oleh Katrina Susana Tati dan diterbitkan pada tahun 2019. Setiap buku mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeza. Kelebihan buku ini ialah jalan cerita yang jelas, terperinci dan menggunakan bahasa Melayu yang baku. Manakala kekurangannya adalah dari segi penyuntingan. Buku ini menjadi buku kegemaran saya kerana Shirley, iaitu adik kepada Suzy, mengajar saya apa itu erti pengorbanan dalam hubungan adik-beradik. Sekian, terima kasih.